Tengok skill timbang guna tangan. Diorang memang tak perlukan penimbang. Orang dah meniaga lama. Sekali lambung pun dah tahu berat berapa. Tapi korang tahu ke tak, apa benda yang hitam melekat ni? Benda ni sebenarnya bukan untuk manusia, tapi untuk diberi pada haiwan. Ya, dengan mengaulnya bersama dengan makanan haiwan. Untuk apa? Makanan akan jadi sedap. Haiwan ternak kan memang selera sangat makan kalau ada tambah molasses ini. Mungkin korang ingat ia untuk lembu sahaja? Oh tidak. Sebenarnya semua haiwan suka molasses ni. Gaul je dengan makanan mereka dan lihat, bukan main selera lagi. Inilah sebenarnya teknik rahsia untuk mengemukkan haiwan ternakan. Okey, sekarang macam mana nak buat benda ni? Sebenarnya ia dari air tebu, yang korang selalu minum ketika bulan puasa tu. Cuma air tebu ni kena masak, ya, masak sampai likat legam tu. Inilah molasses. Nak cuba buat kan? Tapi tak silap,